yang dikasihi dan berhormati sekalian, pada 13 hari bulan Jun tahun 2025 telah berlaku peperangan di antara Iran dengan Israel, dan perang itu berlaku selama 12 hari. Pada malam ini saya tidak akan membincangkan dengan lanjut berkaitan dengan peristiwa-peristiwa peperangan itu. Sebab yang tu saya rasa tuan-tuan lebih banyak tengok TikTok daripada saya. Ya, saya sibuk dengan kerja-kerja lain, tak sempat nak tengok berapa kapal yang dihantar, ya, berapa pula drone yang sampai, ada yang telah turun, ada yang mati tengah jalan, ya, dan pelbagai perkara yang telah pun ya kita faham dan kita tengok berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang kita dapat. Alhamdulillah kita berada di zaman IR 5.0, di mana berita yang sampai kepada kita ya bukan sahaja berita yang betul, tetapi banyak juga berita yang tidak betul. Berita yang sampai kepada kita bukan sahaja berita yang sebenar-benarnya berlaku, tetapi mainan daripada artificial intelligence. Muka kita pun dah jadi muka lain sekarang ni. Ya, orang yang tua-tua alhamdulillah, walaupun umurnya lebih daripada 60, bila diceluk, dibawa masuk, dia keluar balik, dia jadi lain. Jadi masing-masing menganggap dia semua muda. Dia terlupa bahawa ya dia telah ditinggalkan oleh Nabi SAW kita lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Dia ingat dia masih okey lagi. Ya, dia masih ingat ya bahawa dia dapat meneruskan kehidupan ini tanpa perlu ingat ya kepada kematian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, berkaitan dengan peperangan Iran melawan Israel ini, ataupun serangan Israel ke atas Iran yang dimulakan pada 13 Jun ini, ada beberapa perkara penting untuk kita faham dan juga untuk ya kita bincang, kita analisa sehingga akhirnya insya-Allah kita dapat memahami peristiwa yang berlaku ini dan juga peristiwa yang berkait dengan perang Palestin, kebangkitan Syria. Semuanya itu perlu dilihat daripada perspektif ya, yang betul, menganalisa dengan analisa yang baik sehingga kita tidak dikongkong ya oleh fahaman-fahaman, oleh ideologi-ideologi dan pandangan-pandangan yang diberikan oleh ya pelbagai pihak, kita pun tak tahu datang daripada mana. Semua kita ada kalau orang-orang tua 50 tahun ke atas, saya rasa semua ada Facebook. Ya. Lalu di dalam Facebook kita tu tak larat nak tangkis. Dia keluar macam-macam. Israel Army, ya, Iran Army, macam-macam keluar. Ya, yang kita tak faham pun banyak, yang kita faham tapi kita pening pun ada juga. Mula-mula kita rasa dah okey, tapi bila datang yang lain pula kita pun dah mula pening. Ya, mula rasa tidak selesa dan sebagainya. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, untuk membolehkan kita faham ya berkaitan dengan peperangan di antara Iran dengan Israel, tajuk yang pertama, perkara yang pertama yang nak kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini ialah dunia ini, dunia Islam ini telah dipecahkan kepada dua kumpulan yang besar. Satu disebut ya sebagai dunia ahli sunnah wal jamaah ataupun orang-orang sunni, yang terdiri daripada 90% penduduk muslim di dunia ini adalah terdiri daripada ahli sunnah wal jamaah dengan kepelbagaian mazhab. Ya, sebab ahli sunnah pun mazhabnya banyak. Kita pergi ke Perlis lain jadinya, dia pun mengaku ahli sunnah wal jamaah. Kita pergi ke Johor, ya, lain kedudukannya. Kita berada di Selangor, lain. Kalau kita pergi ke Kelantan pun ada perkara-perkara yang pelik, ya, yang ada di sana yang tidak ada di sini. Tetapi secara umumnya boleh kita sebut bahawa majoriti besar di kalangan penduduk Islam di dunia ini, 90% di kalangan mereka adalah terdiri daripada orang-orang ahli sunnah wal jamaah, dan sama ada ya mengikut mazhab Maliki ataupun Hanafi ataupun Syafi'i ataupun Hambali.
ataupun mazhab-mazhab kecil yang lain yang banyak di negara Arab tetapi tidak di tempat kita. Kelompok yang kedua yang disebut sebagai orang-orang Syiah. Ya, mereka terdiri daripada 10% keseluruhan penduduk yang tinggal ya di seluruh dunia Islam, tetapi majoriti mereka 90% ya terdiri daripada orang-orang yang tinggal di Iran. Jadi Iran ini kira-kira 90% adalah orang-orang Syiah. Selebihnya adalah terdiri daripada ahli sunnah wal jamaah. Jangan ingat di Iran tak ada Sunni. Ya, Sunni ada kira-kira 7 sehingga 8%. Yang selebihnya ada mazhab-mazhab yang lain, kelompok-kelompok yang lain yang juga tinggal di Iran. Termasuklah ya kira-kira 20,000 orang-orang Yahudi yang telah berada di Iran sejak daripada lama dahulu sehinggalah hari ini. Tetapi selepas daripada berlakunya revolusi Iran, ya jumlah mereka telah mengecil daripada kira-kira 80,000 hanya kira-kira 15,000 pada masa ini. Ya, jadi itu sebahagian daripada perkara yang kita kena faham dan kita kena tengok daripada perspektif yang betul. Di kalangan penduduk Iraq pula, orang-orang Iraq ya, orang-orang Iraq majoritinya adalah orang-orang Arab. Tetapi di kalangan orang-orang Arab yang tinggal di Iraq itu 70% di kalangan mereka adalah penganut agama Islam tetapi bermazhab Syiah. Ya, saya sebut Islam dulu, mazhabnya mazhab Syiah. Detailnya nanti kita akan bincang selepas daripada ini. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, sebelum ya daripada kita nak faham apa yang berlaku pada masa ini, perlu juga kita ingat bahawa isu pertembungan, konflik, ya perbezaan yang terdapat di antara Syiah dengan Sunni ini tidak berlaku pada tahun lepas. Dia tidak berlaku ya selepas daripada berlakunya revolusi Iran tahun 1979. Tetapi pertembungan itu, konflik itu telah berlaku sejak daripada ya akhir zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kelompok yang disebut sebagai pengikut-pengikut Syiah ya yang pada masa itu merujuk kepada orang-orang yang mengikut apa yang telah diputuskan oleh Saidina Ali ya, iaitu ya bersetuju untuk mengadakan majlis tahkim ya dengan pemimpin pada masa itu iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan tenteranya. Jadi peristiwa tahkim ini ya adalah merupakan satu peristiwa ataupun kita sebut konflik yang berkait dengan politik. Ya, tidak ada kaitan dengan mazhab. Ya, berkait dengan politik. Apabila ada setengah di kalangan pengikut-pengikut Saidina Ali yang mengikut Saidina Ali, maka kelompok itu dicap sebagai Syiah. Ya, Syiah pada masa itu bukanlah Syiah seperti yang kita faham pada masa ini, tetapi Syiah pada masa itu lebih kepada gerakan politik yang menyokong Saidina Ali ya karamallahu wajhah. Dan ada satu lagi kelompok yang disebut sebagai ya orang-orang Khawarij yang keluar daripada Saidina Ali kerana menganggap ijtihad Saidina Ali untuk menghentikan peperangan adalah sesuatu yang tidak baik dan tidak betul. Ya, itu satu kelompok. Kelompok yang lain adalah kelompok yang tidak ke mana-mana. Tidak menyokong Saidina Ali, tidak menyokong Saidina Muawiyah dan tidak juga bersama-sama dengan orang-orang Khawarij. Mereka terdiri daripada ya para sahabat yang pada masa itu tinggal menetap di Mekah dan tidak balik ke Madinah. Ya, saya nak sebut ini kerana apa? Kerana pertembungan di antara Syiah dan Sunni ini hanya berlaku pada akhir abad yang pertama hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya berkembang menjadi mazhab agama. Pada peringkat awalnya disebut sebagai mazhab politik, kemudian menjadi mazhab agama dan dibangunkan oleh para ulama Syiah membangunkan sistem keyakinan dari segi akidah, dari segi syariah, dari segi ibadat masing-masing yang agak berbeza dengan yang apa yang ada di dalam kalangan ulama
ahli sunnah wal jamaah pada masa itu. Ringkasnya muslimin dan muslimat sekalian, ya telah berlaku perbezaan pendapat di antara Sunni dan Syiah sejak daripada kira-kira 1400 tahun ataupun 1300 tahun yang lalu. Jadi dengan sebab itulah, ya banyak ulama yang menyebutkan sebenarnya isu Syiah dan Sunni ini tidak akan dapat diselesaikan selagi adanya bulan dan selagi adanya bintang. Jadi jangan bila kita baca banyak di dalam Facebook, ya dalam penerangan-penerangan diberikan seolah-olahnya ya semua orang-orang Syiah itu tidak betul, ya, dan orang Sunni saja yang betul. Datang pula kelompok yang lain yang mengatakan Sunni pun tak betul, Syiah pun tak betul, dia saja yang betul. Itu pun satu hal penyakit, ya. Jadi nasihat saya kepada tuan-tuan, ikutlah nasihat yang telah diberikan oleh Tuan Guru Presiden PAS, iaitu Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dia sebut dengan jelas, ya, dia sebut dengan jelas. Kalau tak jelas lagi, kita yang tak jelas, ya, bukannya Tok Guru kita yang tak jelas. Apa yang paling menarik untuk kita faham, ya, membincangkan Syiah dan Sunni ini, kita kena ingat bahawa fatwa telah dikeluarkan oleh muzakarah ulama dunia yang mengeluarkan, ya, yang mengisytiharkan bahawa sebenarnya, ya, mazhab Syiah itu banyak jurai dan juga perbezaannya. Banyak mazhab-mazhabnya yang kecil. Jadi secara umumnya kita boleh sebut yang diterima ialah Syiah 12 ataupun yang disebut sebagai Syiah Rafidah yang ada pada masa ini, yang diamalkan di Iran terutamanya. Jadi mereka ini bagaimana daripada perspektif, ya, Majlis Fatwa Agama Islam Negeri Selangor. Kita kan duduk di Selangor, kecuali lah Shah Alam ni nak keluar daripada Selangor, nak buat negeri lain. Itu kita bincang lain lah. Ya, tak mana Tok Haji Alim kita. Ya. Takut dia ada rancangan nak keluar daripada Selangor, tak tahulah. Tetapi fatwa kerajaan Selangor, begitu juga dengan fatwa kerajaan negeri-negeri lain, menyebutkan yang paling jelas, dia sebut ajaran Syiah adalah ajaran yang sesat. Ingat, ya, ajaran Syiah adalah ajaran yang sesat, tetapi tidak jatuh kepada kafir. Lalu mereka diistilahkan dalam kitab-kitab, ya, yang ditulis oleh para ulama mutaakhir, menyebutkan Syiah di antara kelompok disebut sebagai ahli kiblah, ya, ahli kiblah. Apa maksud ahli kiblah? Ada ajaran, ada amalan, ada akidahnya yang tidak betul, tetapi mereka masih lagi tidak keluar daripada, ya, masyarakat Islam. Sebab itulah mereka dibenarkan untuk, ya, untuk menunaikan fardu haji dan umrah. Kalau kita pergi ke Mekah, ya, sama ada haji ataupun umrah, kita tengoklah kelompok-kelompok wanita yang hitam, ya, pakaiannya hitam, kemudian dia duduk menangis dekat Kaabah pun dia menangis, merata tempat. Ya, orang Syiah ni memang dia suka menangis. Ni masuk bulan Muharram ni, ni bulan menangis, bulan tangisan ni. Sepanjang bulan dia menangis. Ya, menangis kerana, ya, berlakunya pembunuhan, ya, terhadap cucu Nabi, ya, Husain di Karbala. Ya, menangis juga kerana penderitaan yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah ke atas cicit cucu dan cicit Nabi, ya, Zainal Abidin dan sebagainya. Begitulah seterusnya. Tak apa, yang tu, ya, saya dah sebut tadi, kita berpegang kepada fatwa yang dikeluarkan oleh kerajaan, ya, oleh Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Mereka ini adalah sesat tetapi tidak kafir. Okey, ya. Ini yang kita nak kena pegang. Ada pun perbincangan di luar sana, ya, netizen yang ini kata macam ni, yang ini kata kafir, yang ini kata tak boleh pakai, yang ini hanya permainan perolokan. Yang itu kena dengar ceramah saya dulu, ya, sampai habis. Jangan balik dulu. Ya, lepas ni kita ada nasi. Saya dapat maklumat tadi petang tadi dah ada orang makan nasi. Ya, kerana tak sabar nak korek kepala Kuala Lembu, ya. Kuala Lembu. Jangan makan seorang, tinggal kat saya juga sikit, ya. Ini sampai penceramah datang tak dapat sikit je. Tak aci macam tu. Dah lah penceramah datang jauh, ya. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, ya, sebelum daripada tahun 1979, ya, pemimpin di Iran,
ya, namanya ialah Shah Iran. Shah Iran ini merampas kuasa, ya, daripada kerajaan Safawi. Sebelum daripada kerajaan Safawi pada abad yang ke-18, orang-orang Iran menganut Islam, fahamannya ialah ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah, ya, kalau kita baca sejarah kegemilangan sains dan teknologi Islam, boleh kata tak ada langsung yang terlibat dalam sains dan teknologi Islam ini, sama ada pengembaraan ataupun perubatan, ya, ataupun ilmu agama, boleh kita kata majoritinya adalah terdiri daripada orang-orang Iran, ya, terdiri daripada orang-orang Parsi. Pemimpin mereka namanya Salman Al-Farisi. Ingat lagi, ya, bagaimana susahnya Salman nak masuk Islam. Lari daripada Iran, ya, berjalan, ya, menumpang orang, dan akhirnya dia sampai ke Madinah, dan akhirnya bila dia jumpa dengan Nabi, dia terus menganut agama Islam, meninggalkan agama yang dianut, iaitu agama menyembah api. Jadi itu ketua kepada orang-orang Iran yang telah menganut Islam lebih awal daripada kita. Selepas daripada itu, khususnya apabila kerajaan Islam berpindah daripada Damsyik berpindah ke Baghdad, kita dapati, saya sebut tadi, sebut saja nama Al-Khwarizmi, Al-Zamakhsyari, ya. Siapa lagi? Tu imam kita yang terkenal, Imam Ghazali. Tuan-tuan tak pergi melawat lagi. Makam Imam Ghazali di Tus, ya. Sebab dia tinggal di Tus, dia pun bukan orang Arab, ya. Tetapi semuanya adalah keturunan daripada Iran, dan mereka bermazhab ahli sunnah wal jamaah. Bila mula orang-orang Iran ni dipaksa masuk, ya, Syiah, bermula pada abad yang ke-17 dan abad ke-18. Apabila kerajaan Safawi memaksa, ya, orang-orang Islam yang ada tinggal di Iran dan kawasan Asia Tengah untuk, ya, bertukar mazhab daripada ahli sunnah wal jamaah kepada mazhab Syiah, dan berterusan sehinggalah, ya, saya sebut tadi, berterusan sehingga zaman Shah. Selepas daripada zaman Shah, ya, lahirnya seorang tokoh yang sangat terkenal. Sebahagian daripada kita bukan saja terpengaruh dengan gerakan yang dibawa oleh Ayatullah, ya, Khomeini, tetapi pergi ke Iran dan membawa balik beberapa amalan Syiah. Tapi alhamdulillah sekarang ni dalam PAS dah tak ada kelompok tu. Sebahagian daripada mereka telah dipecat daripada PAS. Saya ingat lagi tahun 1990-an, ya, mereka berkumpul di satu tempat di Kemunting. Tuan-tuan orang Kemunting, orang Perak, lalu-lalu nak pergi beli nak beli durian di Selama tu, singgah tengok, ya, ada satu pusat orang-orang Syiah di sana. Mereka asalnya ahli PAS, tetapi mereka telah dipecat. Sebahagian daripada mereka alhamdulillah keluar daripada PAS dan menubuhkan parti-parti yang lain. Itu pun satu kelompok, ya, daripada, ya, yang menyokong ataupun sekurang-kurangnya beramal, ya, secara sedikit walaupun tak banyak, ya, yakin dengan mazhab Syiah dan tidak yakin dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi ringkasnya, sehingga tahun 1979 kerajaan Iran Syiah, ya, yang sekular di bawah pimpinan Shah mempunyai hubungan yang sangat baik, bukan sahaja dengan Saudi Arabia, tetapi keseluruhan negara-negara Arab pada masa itu. Begitu juga mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Israel. Mengapa Shah Iran berbaik-baik dengan Saudi dan juga Israel? Kerana beberapa sebab. Sebab yang pertama ialah kerana sistem yang diamalkan, ya, di Iran pada masa itu, iaitu sistem monarki. Jadi Shah adalah monarki, Saudi monarki, Kuwait monarki, ya, UAE monarki, Qatar monarki. Mereka bersahabat baik, tak ada masalah, tak ada isu Syiah dan juga Sunni. Mengapa Shah mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Israel? Sehingga pada tahun 1950 Shah Iran telah secara tidak rasmi, ya, mengadakan hubungan diplomatik dengan
Israel kerana mereka mengikut abang besar mereka pada masa itu, iaitu Amerika Syarikat. Jadi oleh kerana kepentingan yang pertama sekali saya sebut tadi, menyelamatkan negara-negara yang monarki ini daripada kuasa dan pengaruh daripada satu kelompok lagi disebut sebagai negara-negara Arab tetapi berpegang dengan mazhab komunis ataupun sosialis. Jadi nak mengelak daripada Iran menjadi salah sebuah negara yang dipengaruhi oleh sosialis dan komunis. Apa negara itu? Negara itu yang pertama sekali Mesir. Yang kedua ialah Iraq. Yang ketiga ialah Syria. Jadi 3 negara besar ni yang ada pada masa itu mengamalkan sistem sosialis. Kalau kita sebut komunis, terkeluar daripada Islam. Kalau sosialis ini boleh tahan sikit lah. Tetapi masih lagi sama. Tidak banyak beza. Kerana apa? Kerana mereka tidak percaya kepada sistem Islam. Termasuklah juga Libya. Ini semua negara-negara saya sebut tadi ini dimulakan pada awal tahun 1970-an. Apabila Hafiz Asad tahun 70 dia merampas kuasa daripada pemerintah sebelum daripada ini dan membawa masuk sosialis. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Libya, Muammar Gaddafi. Kita balik kat sini, kita tengok ada balik ke Kelantan, ada Dewan Saddam Hussein. Kan, bagusnya Saddam Hussein sampai bagi hadiah, bagi derma nak buat dewan di Kelantan, Dulu di bawah Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan. Dewan namanya Saddam Hussein, Sampai macam tu sekali, Nampak baik mereka ini, tetapi sebenarnya mereka lah pemimpin-pemimpin yang banyak bermasalah dengan rakyat masing-masing. Jadi sehingga tahun 1979, Syiah tidak ada hubungan, tidak ada masalah langsung dengan Sunni. Yang ada masalahnya kerana nak mempertahankan kerajaan monarki yang dipimpin oleh Shah Iran pada masa itu. Apabila berlakunya revolusi Iran tahun 1979, kerajaan Iran, rakyat dan masyarakat Iran bertukar, daripada sebuah masyarakat yang sekular telah ditukarkan oleh pemimpin utama mereka, iaitu Khomeini, yang saya sebut tadi, Ayatollah Khomeini, akhirnya membentuk sebuah negara yang baru, pemikiran yang baru, mazhab Syiah itu diangkat setinggi-tingginya, sehingga akhirnya membawa kepada pergaduhan, peperangan dan konflik dengan negara-negara lain, terutamanya negara-negara Sunni. Kita pernah mendengar penerangan yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin PAS, ada menyebut bahawa pemimpin Syiah di Iran telah berjanji untuk tidak mensyiahkan orang-orang Arab yang tinggal di Asia Barat. Ini janji mereka. Tetapi mereka tidak berjanji, tidak dapat memberikan suatu penegasan bahawa gerakan Syiah akan berlaku di luar daripada negara Arab. Sebab itulah dalam internet ada sebut, tujuan Iran ini nak meluaskan kerajaan Parsi, sampai ke seluruh dunia Arab. Yang itu pun kita kena cek daripada mana maklumat yang dia dapat. Sebab maklumat yang kita dapat seperti yang saya sebutkan tadi, mereka bersedia untuk mensyiahkan orang-orang yang di luar daripada Asia Barat. Kat mana tempat dia? Indonesia, Malaysia, yang itu ada. Yang itu dia kata, kalau ikut apa yang disebut oleh Imam Khomeini, yang itu dia kata, saya tak boleh nak tahan orang-orang saya daripada mensyiahkan penduduk-penduduk yang di luar daripada Asia Barat. Yang di Asia Barat, dia dah janji dengan Saudi, dia dah janji dengan Qatar, dengan Bahrain, dengan Kuwait, dengan Iraq, dengan semuanya. Kerana apa? Kerana dia tahu pengaruh Syiah tidak akan dapat disebarluaskan di tempat majoriti orang-orang Sunni, seperti yang saya sebutkan tadi. Maka muslimin dan muslimat sekalian, di antara tempoh tahun 1979 apabila Khomeini menang sehingga tahun 1990-an, dengan tujuan untuk meneruskan beberapa projek besar
yang ditinggalkan oleh Shah Iran. Antaranya ialah projek pengkayaan uranium, bom nuklear. Ya, senang sebutlah. Ya, kalau kita sebut pengkayaan berapa persen, yang itu saya pun tak faham. Ya, itu nak kena cari orang, ya, orang yang buat atom. Ya, agensi atom Malaysia tu. Ya, yang tu dia tahu. Dan tuan-tuan pun tak payah tahu banyak yang tu. Ya, yang kita nak tahunya ialah dalam tempoh 79 sampai 1990-an kita dapati pemimpin-pemimpin Iran masih lagi mengadakan hubungan dengan Israel melalui orang ketiga, melalui orang tengah. Ya. Dengan sebab itulah apabila berlakunya perkembangan-perkembangan yang terakhir ini, ada di kalangan, ya, para pengkaji yang mengatakan, ya, yang menyebutkan, ya, yang menyangka bahawa peperangan yang berlaku pada 13 Jun yang lepas adalah merupakan suatu propaganda. Ya, suatu apa? Suatu mainan, ya, suatu hanya main kenyit mata di antara Iran dengan Israel. Sedangkan maklumat yang kita dapat dan kita baca bahawa adanya kenyit mata, permainan, ya, dan juga apa nak kata main belakang kan makna lain pula, kan? Ya, main bawah, ya, bawah meja dan sebagainya memang berlaku daripada tahun 79 sehingga tahun 1990-an. Tetapi apabila Iran mula membantu Hizbullah, ya, khususnya apabila pihak Israel masuk ke Lebanon tahun 1980-an, maka pada masa itu Iran mula membantu Hizbullah. Ya, tahun 1990-an. Pada masa yang sama berlaku konflik dan pergaduhan serta peperangan di antara satu kelompok yang disebut sebagai Al-Qaeda, kemudian ISIS, kemudian ISIL. Oleh kerana Iran tahu bahawa tiga-tiga kelompok ini ialah made in Amerika, Amerika yang buat, lalu Iran mengambil tindakan untuk menentang kelompok-kelompok ini. Ya, yang terakhir, ya, kita dapati apabila berlakunya perang di Syria, maka Iran telah berjaya membantu Amerika, ya, ayat saya, telah berjaya membantu Amerika menghapuskan ISIL dan juga ISIS. Ya, pemimpin Iran pada masa itu namanya, ya, Qasim Soleimani. Ya, Qasim Soleimani telah berjaya membantu Amerika menghapuskan ISIL dan ISIS, terutamanya gerakan mereka yang berlaku di Iraq. Jadi dalam tempoh sehingga tahun 1990-an, ya, kita dapati isyak kita pukul berapa ni? Nak azan dulu ke nak teruskan? Terus, malam ni kita habis lewat sikit sebab esok cuti. Ya. Ya, malam ni malam Jumaat, esok cuti. Ni malam yang sangat ya, yang sangat berkat pada malam ni, ya. Esok lagi cuti, ya, kemudian bermula sekarang ni 1 Muharram, ya, 1447, dah berkat dah datang, ya. Alhamdulillah, ya. Tolong kutip juga adik pada isteri saya ni. Saya tak bawa duit, dia bawa duit banyak. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, saya sebut tadi sehingga tahun 1990-an kita dapati masih lagi berlaku hubungan yang baik di antara Iran dengan Israel, kerana pada masa itu Iran memerlukan bantuan daripada Amerika melalui Israel untuk meneruskan projek pengkayaan uranium untuk melakukan kesediaan menggunakan nuklear sebagai bahan, ya, untuk membangunkan tenaga, ya, membangunkan tenaga. Ya, itu yang berlaku. Apabila Iran mula membantu, saya sebut tadi yang pertama Hizbullah. Iran mula membantu Houthi, ya. Iran mula membantu gerakan Hamas. Ini kena sebut dengan jelas. Memang Iran banyak membantu Hamas, ya. Nanti bila kita masuk, ya, tahun 2000 itu kita akan dapati bantuan itu sangat jelas. Berlaku secara berterusan. Sehinggalah, ya,
apabila Hamas memenangi pilihan raya di Gaza pada tahun 2006, pada masa itu Hamas mengalami masalah ekonomi yang sangat teruk. Lalu Iran datang membantu menyediakan gaji kepada menteri-menteri dan pegawai Hamas yang ada di Gaza, ya, pada setiap bulan, sehingga lebih daripada 75% gaji dan belanja pengurusan, ya, Hamas di Gaza dibantu oleh pihak Iran. Bila Hamas mula berhenti, ya, mendapatkan bantuan daripada Iran apabila berlakunya Arab Spring. Apabila berlakunya Arab Spring tahun 2011, maka kita dapati Iran telah mula bersedia untuk membantu Syria. Ya. Dan akhirnya pada tahun 2013, Iran membawa masuk tentera yang ramai dan menghabiskan wang yang banyak. Sampai hari ini dia sebut kira-kira 60 bilion USD duit Iran, ya, dikeluarkan untuk membantu kerajaan Bashar Assad di Syria. Ya, bermula tahun 2013 sehinggalah, ya, tahun 2024 yang lalu, apabila kerajaan baru Syria mengambil alih, mengalahkan Saddam Hussein, ya, maka Iran telah dipaksa untuk keluar daripada Syria. Ya, jadi tajuk Syria itu kita tengok, ya, Bashar Assad, sorry. Terima kasih, ya. Marah sangat kat Saddam Hussein ni. Ya, dah mati pun sebut lagi, ya. Minta maaf Saddam Hussein, ya. Wak kita pun dah sampai, duduk wak. Ya. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, mulai daripada 2013, Hamas tidak lagi memerlukan bantuan daripada Iran. Tetapi kelompok-kelompok yang lain, ya, terutamanya jihad Islami, masih lagi mendapat dukungan dan sokongan keuangan daripada Iran. Pada masa yang sama, ya, pada tahun 2013, ya, kita dapati Dr. Ahmad Mursi menang dalam pilihan raya di Mesir. Ya, perkara ni saya boleh sebutlah sebab perkara yang telah berlalu. Jadi, perkara yang telah berlalu. Jadi apa yang berlaku? Ya, Iran telah membina beberapa kompleks senjata canggih. Letaknya ialah di sempadan di antara Mesir dengan Libya pada masa itu, dan senjata itu dia bawa masuk ke Gaza dan disimpan di Gaza mulai tahun 2013 berterusan dan masih digunakan sehingga hari ini. Ya. Jadi kita tahu, ya, pada masa itu banyaknya dia panggil lubang tikus, ya, masuk melalui jalan tikus. Ada kira-kira 600 jalan tikus, ya. Yang kecil masuk kena merangkak, tapi itulah yang paling dekat, ya. Yang jauh nak masuk, ya, boleh masuk dengan bas, ya, boleh masuk dengan lori, pickup truck itu Hilux itu, untuk nak bawa senjata canggih itu dia bawa masuk macam tu saja, ya, tak ada masalah. Maknanya kita nak sebut bantuan yang diberikan oleh Iran ni, ya, tidak berhenti kepada gerakan gerakan Hamas terutamanya di Gaza. Apabila berlakunya perang, ya, tahun 2023 yang terkini, apabila pemimpin-pemimpin Hamas dan kumpulan-kumpulan tentera pembebasan berjaya, ya, melakukan serangan terhadap Israel, ya, 7 Oktober tahun 2023, kita dapati sebahagian besar daripada senjata yang disediakan oleh Iran masih lagi berjalan. Maka pada masa yang sama berlakunya peperangan proksi di antara Israel dengan satu pihak dengan proksi-proksi Iran di 5 tempat yang berbeza. Yang pertama ialah di Lebanon. Yang kedua ialah di Houthi, ya, di Yaman. Yang ketiga tempatnya
ialah di tebing barat. Juga senjata daripada Iran yang dibawa masuk. Ya. Dan yang seterusnya ialah di Gaza. Selain daripada serangan yang dihantar oleh Iran daripada masa ke masa pada masa itu. Jadi selepas tahun 1990-an tidak berlaku lagi ya perbincangan secara sulit. Tetapi yang berlaku ialah pertembungan secara tidak langsung di antara Iran di satu pihak dengan proksi-proksinya menentang Israel dan juga kuncu-kuncu Israel yang lain. Itu pun ya kita nak kena faham. Kalau kita sebut tadi hanya permainan, hanya apa yang disebut sebagai berlakon, itu berlaku sehingga tahun 1990-an. Selepas daripada itu lagi tidak berlaku lagi lakonan dan seterusnya. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, mengapa mengapa Israel menyerang Iran? Ya, mengapa Israel menyerang Iran yang bermula pada 13 hari bulan Jun? Sebab yang pertama ialah kerana Israel telah bersedia untuk menyerang Iran sejak daripada bulan April ya baru-baru ini lagi. Jadi cerita nak serang ini maklumat pun telah ditulis dalam surat khabar, terutamanya surat khabar Yahudi. Dia tulis bahawa mereka telah bersedia untuk menyerang Iran sejak daripada bulan April. Mereka memilih untuk melakukannya pada bulan April apabila mereka telah berjaya mengadakan gencatan senjata dengan pihak Lubnan. Ya, Lubnan sebenarnya yang ada dalam Lubnan itu namanya ialah Hizbullah. Ya, Hizbullah ini sebuah NGO yang paling kaya sekali di dunia. Kalau kita kata PAS, Cawangan 18 ni kaya, ya, ada kat atas ada bilik, ya, ada surau aircon, ya, ada makanan lepas pada ni, kayalah tu kan. Nak banding dengan cawangan-cawangan lain, ya. Kayalah kan. Kalau tak, takkan boleh panggil penceramah jauh-jauh. Ada yang datang, saya dapat maklumat datang daripada Kuantan pun ada, daripada macam-macam lah. Ya, daripada Besut pun ada panggil ceramah kan. Saya ni dekat je, tak ada masalah. Dapat roti canai apa ni pun dah okey. Ya. Jadi kita sebut tadi muslimin sekalian, ya, apa yang berlaku ialah apabila mereka berjaya ya mengadakan gencatan senjata dengan Lubnan. Yang berperang dengan Israel ni bukannya Lubnan. Yang berperang dengan Israel adalah Hizbullah. Hizbullah ini sebuah NGO yang paling kaya di dunia dan dia ada askar dia sendiri, ya, askarnya lebih ramai daripada askar Lubnan. Duit yang dia ada simpan lebih banyak daripada duit kerajaan Lubnan. Kerajaan Lubnan ni kerajaan yang dia sebut dengan jelas. Dia kata apa? Dia kata rasuah menjadi salah satu daripada ya aspek pengurusan dan pentadbiran negara. Maknanya kalau tak ada rasuah tu bukan Lubnan. Gitu. Ya. Ada juga sebuah negeri yang antah berantah pun ada juga. Ya, nampak lebih kurang macam tu juga tapi tak jelas, ya. Jadi apabila selesai gencatan senjata dengan Lubnan, maka Iran terpukul. Habis. Iran tak boleh nak buat apa lagi. Itu satu. Tetapi yang peliknya apabila hari 26 November, ya, 26 November diadakan gencatan senjata dengan Lubnan, maka pada tarikh itu juga bangkit satu gerakan sehingga akhirnya 10 hari selepas daripada itu jatuh kerajaan Syria. Nampak? Jadi sini naik, sini jatuh. Jadi keadaan itu sangat bercelaru dan kelang kabut. Pada masa yang sama juga, ya, gerakan Houthi menjadi semakin kuat, ya, daripada Yaman. Itulah kita tak tahulah, mungkin menjadi satu hikmat yang besar apabila Nabi SAW sebut, ya, di dalam hadisnya, Allahumma barik lana ya fi Syamina wa fi Yamanina. Nabi SAW memohon keberkatan daripada Syam dan juga kepada tanah Syam dan juga tanah Yaman. Jadi mereka telah pun bermula menyediakan
peralatan untuk menyerang Iran dengan harapan Iran telah mula lemah. Ya, proksi Iran telah kalah di Lubnan. Proksi Iran telah kalah di Syria. Ya, apabila kelompok Muhammad Syara ini dapat balik dan dia nampak proksi Iran juga telah lemah di Yaman apabila Amerika mengadakan perjanjian gencatan senjata dengan Yaman. Jadi semuanya telah dikalahkan. Jadi mereka bersedia untuk menyerang Iran. Tetapi serangan itu terpaksa ditangguhkan apabila Trump mengadakan perbincangan untuk mengadakan gencatan senjata dengan Iran dalam tempoh 60 hari. Sebab itulah dia ada pertemuan yang pertama, pertemuan yang kedua, pertemuan yang ketiga, pertemuan yang keempat, yang kelima. Belum masuk yang keenam, terus Israel menyerang Iran. Dan Israel sebelum menyerang Iran tidak mengikut undang-undang antarabangsa. Kerana undang-undang antarabangsa 3 hari sebelum menyerang mana-mana negara, dia mesti mengisytiharkannya, melaporkannya sama ada kepada Amerika ataupun kepada PBB. Itu peraturan undang-undang antarabangsa. Jadi apa yang dilakukan oleh Iran, yang pertama melanggar undang-undang antarabangsa, yang kedua melanggar undang-undang gencatan senjata yang sedang dilakukan dengan pihak Amerika, dan yang ketiga telah melakukan pembunuhan beramai-ramai apabila hampir 700 orang rakyat Iran yang mati sepanjang tempoh 12 hari berlakunya peperangan itu. Jadi Israel sangat marah kepada Hamas, sangat marah kepada Yaman, sangat marah kepada gerakan di tebing barat, dan sangat marah kepada pihak Hizbullah, kerana mereka tengok semua ini di belakang mereka adalah Iran. Maka mereka mengisytiharkan serangan itu di atas nama perang keadilan. Dalam istilah hubungan antarabangsa disebut just war. Ya, peperangan itu adalah peperangan yang kononnya membawa kepada keadilan. Disebut tujuannya, sebabnya adalah menasabah, iaitu nak menghukum Iran. Yang kedua diisytiharkan oleh negara yang tertentu, iaitu Israel. Yang ketiga niatnya ikhlas. Israel kata niatnya ikhlas. Perdana Menteri kata dia ada 3 orang pemimpin tu, 3-3 cakap lain. Trump kata kami nak serang Iran kerana bukan kami nak tukar kerajaan, tapi kami nak selesaikan beberapa tempat yang disebut sebagai pusat pengkayaan itu. Dia pilih 3 tempat. Satu di Isfahan, yang kedua di Natanz, dan yang ketiga ialah satu lagi yang ketiga ialah di Fudo, di Fudo, 3 tempat. Jadi saya sebut tadi Perdana Menteri Israel sebut kami nak tukar kerajaan Iran. Disebut regime change. Habis. Menteri dia sebut, dia kata kami tak nak tukar. Kami hanya untuk melemahkan kerajaan yang ada. Amerika datang, dia kata kami bukan tujuan yang itu, tapi tujuannya adalah menghancurkan 3 daripada 6 pusat utama pengkayaan uranium. Pengkayaan uranium yang ada di Iran ni ada 5 ataupun 6 lagi yang belum lagi diambil apa-apa tindakan. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, sebelum daripada Trump mengambil tindakan, memberikan laluan kepada Israel menyerang Iran, alasan yang digunakan ialah kerana Iran sedang melakukan pengkayaan uranium. Pengkayaan uranium ni tuan-tuan, kita sebut tadi dia mesti sampai 60%. Dah sampai 60% barulah boleh jadi bom. Yang sekarang ni yang dibuat ini tidak sampai 50%, 45, 46 kalau mengikut laporan. Jadi IAEA apa yang dilakukan oleh pusat atom antarabangsa itu, mereka dah pergi tahun 2023, mereka kata tak ada. Selesai. Kemudian CIA masuk ke dalam Iran, pergi tengok juga apa yang telah dilakukan, dia kata tak ada apa-apa. Datang Trump, dia kata IAEA ini silap, salah, tak betul. Kami punya CIA yang pergi masuk pun tak betul, dia kata. Yang betulnya saya saja. Itulah Trump,
Yang betulnya hanya dia saja. Ya, yang lain semuanya tak betul. Jadi dalam konteks ini, ya, kita nak faham juga sama ada serangan Israel terhadap Iran ini tujuannya untuk meruntuhkan kerajaan ataupun untuk mengajar Iran, ya, ataupun untuk memastikan supaya Iran tidak lagi melakukan pengkayaan ataupun hanya main-main, ya, ataupun berlakon saja, ya. Bab lakon tadi, lakonan saya dah sebut. Tahun 1990-an tidak ada lagi lakonan. Kerana apa? Kerana apabila Iran mula membantu beberapa gerakan menentang Amerika dan Israel, ya, maka lakonan itu telah terhenti dan hubungan, sebarang bentuk hubungan tidak wujud di antara Iran dengan Israel bermula tahun 1990-an sehinggalah ke hari ini. Maka Iran sebagai sebuah negara yang mempunyai kedaulatan menyerang balas, ya, dengan tujuan untuk mempertahankan dirinya apabila diserang. Dulu apabila Israel menyerang hospital di Gaza, pada masa ini ada 22 buah hospital, semuanya dah habis. Maka seluruh dunia mengatakan bahawa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Israel itu adalah suatu pembunuhan beramai-ramai dan bertentangan dengan undang-undang antarabangsa. Maka apa yang dilakukan oleh Iran, Iran juga menyerang hospital. Kebetulan hospital yang diserang oleh Iran itu letaknya berdekatan dengan beberapa kamp tentera. Jadi dia serang kamp tentera, dia dapat hospital. Alhamdulillah. Ya, jadi dapat dua. Serang satu, dapat dua. Mungkin timbul persoalan. Sebab apa Iran tidak menggunakan jet pejuang? Ya, tidak menggunakan jet pejuang. Maklumat yang kita dapat, walaupun jumlah jet pejuang yang dimiliki oleh Iran itu jauh lebih banyak, nak dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Israel. Tetapi dia tidak menggunakannya kerana beberapa sebab. Yang pertama sekali ialah dia tidak mahu menjadikan negara-negara jiran sebagai laluan yang akan menyebabkan pemimpin-pemimpin Arab yang ada di sekeliling Iran itu akan mengambil tindakan menyerang balas. Ya, jadi itu yang dia takut. Nanti akan berlaku peperangan yang lebih besar. Jadi yang dihantarnya ialah misil dan juga drone. Ya, misil dan juga drone. Semuanya itu adalah made in Iran. Dan saya dimaklumkan, ya, pada akhir tahun lepas ada seorang rakyat Malaysia bersama-sama dengan pemimpin pemimpin PAS, ya, pergi ke Iran. Ya, tapi pemimpin PAS tidak mengikuti beberapa majlis ataupun lawatan ke tempat-tempat yang tertentu. Jadi kawan kita ni dia beritahu kepada saya, dia kata dia masuk ke kawasan tempat pengkayaan uranium itu kira-kira 100 meter di bawah tanah. Ya, 100 meter. Yang dia pergi itu saya tahu. Yang dia pergi itu ialah di Natanz. Sebab di Natanz dan juga Fordo itu dia ada bukit, ya, gunung yang sangat kuat. Di bawah gunung itu dikorek sehingga 100 meter. 100 meter ni tak dalam, tuan-tuan. Ya, 300 kaki saja. Ya, 300 kaki. Dan dengan 300 kaki yang ada itu, setakat ini tidak ada lagi teknologi yang boleh masuk, ya, yang boleh menghancurkan kawasan yang digunakan untuk pengkayaan uranium itu. Ya, Amerika dah pergi serang baru ni B5 ke B2. Ya, dia serang dengan beberapa kapal di 3 tempat yang kita tengok. Ya, maklumat yang kita dapat daripada sana juga, ya, mereka sebut yang rosaknya ialah pintu masuk dengan pintu belakang saja. Ya, dia tak sampai ke dalam. Kerana dengan kekuatan yang ada itu masih belum lagi berjaya untuk memastikan supaya kawasan itu akan dihancurkan dan dirosakkan. Dan beberapa jam sebelum daripada kawasan itu dibom, pihak Iran telah berjaya mengeluarkan, membawa lari bahan-bahan yang istimewa itu
dibawa lari untuk diselamatkan dan serangan itu tidak membawa apa-apa kesan. Tetapi itulah Trump. Ya, Trump kata kita telah berjaya menghapuskan segala-galanya. Datang pula pegawai Trump, CIA datang dah masuk dah. Tengok. Dia kata tak ada apa-apa pun. Dia kata dah ada juga. Jadi ini manusia ini tak tahulah kita nak kata apa ya. 2 kali 5 pun ada, 5 kali 2 pun ada ya. Dari segi kesihatan tu memang tak sihat sangatlah ya. Sebab itulah saya sebut di dalam Facebook saya tu. Saya kata orang ini, saya tak sebut nama apa-apalah ya. Kalau sampai ke Johor kena hantar ke Tampoi ya. Kalau sampai ke Perak kena hantar ke Tanjung Rambutan nak cek betul ke tidak. Dia takut ada fuse yang terbakar ya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, tak habis lagi ceramah kita ni, baru pukul 9 ya. Yang pertama sekali kita nak sebut, sebenarnya kita sangat mengharapkan ketua-ketua negara Sunni ni ya sekurang-kurangnya bercakap tentang apa yang berlaku di Gaza. Tetapi tidak. Ya, tidak. Satu. Yang kedua, kita berharap juga ketua-ketua Sunni ni di atas nama mempertahankan hak asasi manusia dan pembunuhan ke atas wanita dan juga kanak-kanak. Yang adanya hanya Qatar saja. Ya, Qatar sahaja yang daripada hari pertama lagi menyebutkan sokongannya terhadap Iran. Sebab apa Qatar baik sangat dengan Iran ni? Yang pertama, kerana Qatar dan Iran ada syarikat kerjasama ya, gas yang paling besar di dunia. Ya, gas yang paling besar, syarikat gas paling besar di dunia ini ya adalah syarikat yang dimiliki oleh Qatar dan juga Iran. Itu satu. Yang kedua, di Qatar tempat di mana adanya pengkalan tentera udara Amerika yang paling besar. Dia ada 10,000 kat situ. Daripada 40,000 tentera Amerika di sekeliling Iran itu, di kawasan Teluk Parsi itu, kita dapati 10,000-nya ada di Qatar. Jadi itu pun ada munasabah. Ya, kata sokong dan kata bimbang takut nanti kalau tak kena gaya, ya dia juga diserang. Berlaku serangan. Ya, seperti yang kita tahu berlaku serangan, tetapi Iran ikut undang-undang antarabangsa, sebelum serang kena beritahu dulu tempat yang nak diserang. Maka Qatar pun beritahu kepada Amerika, ya, maka Amerika pun menyediakan ya kelengkapannya untuk memastikan supaya kawasan itu selamat. Yang ketiga, Qatar baik dengan Iran kerana apa? Kerana Selat Hormuz. Ya, Selat Hormuz. Jadi selat di dunia ini tuan-tuan ya ada 4. Yang pertama sekali terusan Suez. Terusan yang paling besar ya yang tersibuk di dunia. Itu terusan Suez. Kerajaannya ialah kerajaan Mesir. Ya, terusan Suez. Yang keduanya ialah ya Selat Mandeb. Ya, letaknya ya di Yaman, di kawasan selatan. Maknanya kalau dia terlepas di terusan Suez, belum tentu dia terlepas dan selamat dengan Selat Mandeb. Ya, yang Yaman duk kontrol sekarang ni. Tembak sana sini. Ya, maka itu pun ya mempunyai satu kelebihan. Selat yang keempat ialah selat yang ketiga, selat yang paling panjang di dunia, iaitu Selat Melaka. Ya, Selat Melaka ni milik Indonesia dengan Malaysia. Kalau saya jadi Perdana Menteri Malaysia, tempat yang pertama saya akan letak tol ialah Selat Melaka. Ya. Kerana apa? Terlalu banyak kapal. Tuan-tuan pergilah ya ke Selat Melaka tu, tengoklah kat mana pun memang kapal tak berhenti, bersambung-sambung. Ya, di terusan Suez satu buah kapal nak lalu, yang paling besar dia kena bayar 10 juta USD. Kapal minyak yang besar-besar tu 10 juta USD sekali lalu. Ya, yang di sini ni kita tak tahu berapa sen kita dapat. Ya. Jadi tuan-tuan bersedialah dengan saya jadi askar saya nanti nak pastikan supaya tol dibayar. Ya, di Selat Melaka. Macam mana cara nak buat itu nanti kita bincanglah. Ya. Okay. Kita tengok ketimbang macam mana kita nak ketimbangkan dia. Ya, supaya dia dapat berlaku. Selat yang keempat namanya ialah Selat Hormuz. Selat Hormuz ini ya di kawasan selatan
Hormuz itu ya dikawal oleh UAE, ya, oleh Qatar dan juga oleh Kuwait dan negara-negara lain. Tetapi yang di hujung sekali itu, yang jaraknya kira-kira 30 km, tetapi yang boleh lalu itu hanya 2 km saja. Sebab dia kapal besar, dia tak boleh tidak boleh bertembung. 2 km saja. Itu dikuasai oleh Iran. Maka antara sebab mengapa Amerika, terutamanya Trump, sebut dengan jelas, ya, lepas dia serang apa semua sekali, dia sebut apa? Dia kata both of them agree to, ya, bersetuju untuk melakukan gencatan senjata. Dia pula yang keluar arahan. Dia yang tembak, dia yang keluar arahan. Ya, kerana apa? Kerana pada hari itu pihak Parlimen Iran telah pun bersetuju untuk menutup Selat Hormuz. Bila Selat Hormuz ini ditutup, maka kapal daripada Qatar, daripada Saudi, daripada UAE, daripada Bahrain, daripada Kuwait, daripada Iraq, tak ada tempat nak lalu. Bukan sengaja dia akan buat tol, tetapi dia akan cek satu persatu. Maka dengan sebab itu, tidak ada option. Amerika terpaksa mengisytiharkan untuk mengadakan gencatan senjata. Dia tak tanya Israel lagi, dia tak tanya pun Iran lagi. Iran kata tak ada. Ya, selagi berlakunya perang, kita teruskan perang. Dan langkah yang seterusnya adalah nak tutup Selat Hormuz. Kalau Selat Hormuz ditutup, 20% daripada bekalan minyak dan juga gas dunia, ya, akan habis. 20% habis. Maka kita boleh bayang apa yang akan berlaku. Ya, insya-Allah akan bersoraklah Petronas dan pegawai-pegawai Petronas. Sebab apa? Minyak akan naik. Dan kerajaan pun akan merasa lebih seronok. Mungkin tak jadi, ya, nak buat nak angkat, nak buat cukai macam-macam bulan Julai ini, tak jadilah. Kerana apa? Kerana harga petroleum dah naik. Itu yang nak dilakukan oleh Iran. Maka kalau kita tengok, ya, dari segi pertimbangan-pertimbangan yang berlaku itu jelas kepada kita. Yang pertama, tidak ada sebuah negara pun, ya, kecuali negara Iran yang sanggup berdepan dengan Israel dan juga Amerika. Semua senjata yang dibuat oleh Iran adalah made in Iran. Bukan diambil, ya, daripada China, tidak diambil daripada Rusia. Kerana Rusia terlalu sibuk dengan perang di Ukraine, ya, China pun banyak sibuk dengan hal-hal yang lain. Kita dapati ini adalah satu kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Iran, yang kita tidak tahu sebelum daripada ini. Tetapi apabila berlakunya peperangan, barulah kita nampak dia boleh hantar drone tak berhenti. Ya, dia boleh hantar dia punya Scud, ya, dan juga jenama-jenama yang lain. Itu dia tak hantar lagi yang jaraknya 2,500 km. Yang dihantar itu yang di bawah 2,000 km saja. Kerana jarak di antara Iran dengan Israel ini paling jauh ialah 1,900 km saja. Tuan-tuan ceklah dalam internet lepas pada ni, buka Google, ya, buka Google tu, start daripada Israel, Tel Aviv terus sampai ke Iran, tengok berapa kilometer. Ya, sedangkan mereka mempunyai kekuatan, ya, misal mereka boleh sampai 2,500. Ayatullah Ali Khamenei, ya, pemimpin Iran pada masa ini, telah membuat suatu pengisytiharan tidak dibenarkan mana-mana pakar yang ada di Iran yang boleh mengeluarkan senjata lebih daripada 2,500. Tetapi maklumat yang kita dapat, telah ada kesediaan untuk menyediakan, ya, senjata yang jaraknya boleh pergi sampai 5,000 km. Jadi kalau 5,000 km, tuan-tuan kira lah kat mana. Ya, saya pun tak boleh nak kira dah. England memang sah sampai. Ya, Perancis memang dah. Jangan bimbang, ya. Yang lain memang kita yakin akan sampai semua. Cuma Amerika je tak sampai. Tetapi, ya, pengkalan tentera udara dan juga laut Amerika semuanya berada 500 km sahaja radius daripada Iran.
Ya, kalau tuan-tuan cek dalam internet ya. Kita tengok tu, oh memang habis. Ya, kalau Iran buat gila-gila, ya dihantar semua, memang hancur habis. Ya, tetapi itulah ya saya rasa satu kewarasan yang ditunjukkan oleh Iran pada masa ini, tanpa dia mengira mazhab mana, tetapi dia mengambil kira apa yang dia boleh lakukan untuk membantu Palestin, ya membantu perjuangan rakyat ya untuk menegakkan kebebasan dan juga kemerdekaan di tempat masing-masing. Alhamdulillah ya, hasil daripada nasihat dan pertemuan, siri-siri pertemuan yang dilakukan oleh Tok Guru Presiden kita, ya kita terdapat maklumat, antaranya ialah suatu fatwa yang dikeluarkan oleh ya Ayatullah Ali Khamenei, tidak dibenarkan lagi mana-mana orang Syiah untuk menghentam dan mempertikaikan sahabat-sahabat Nabi ya ridwanullah alaihim ajma'in. Ya itu pun telah kita dengar sejak lama. Tapi sekarang ni baru kita nak highlight balik, sebab ada orang kata macam-macam kat Tok Guru kita sampai masuk hospital. Ya. Ya, keluar hospital, masuk hospital. Ya. Tak keluar lagi dah ada orang melawat macam-macam pula. Ya, yang tu tuan-tuan tahulah siapa. Dia masuk itu, saya dah tanya pegawai hospital, dia kata dia gunakan kedudukannya masuk ya tanpa melalui cara yang betul. Dan mengambil gambar, tunjuk pula kat depan orang ramai bahawa dialah orang yang pertama. Cewa-cewa. Ya, ini pun satu hal juga. Ya. Ya, itu yang berlaku. Dan alhamdulillah ya kita dapat maklumat juga hasil daripada siri pertemuan Presiden kita dengan pemimpin-pemimpin Ali Khamenei, ya disebut dengan jelas bahawa mereka telah memberikan kebebasan kepada ya pemimpin-pemimpin Ahli Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama mereka dibenarkan untuk menjalankan ibadah secara Ahli Sunnah ya dengan selamat dan baik. Dan sekarang ni alhamdulillah wakil daripada Ahli Sunnah ada di dalam parlimen, bersama-sama juga dengan wakil kelompok-kelompok minoriti yang lain. Ya, seperti Yahudi saya sebut tadi. Yahudi kalau tuan-tuan tengok yang di Iran ni, antara Yahudi yang paling kuat sekali menentang Israel. Sebab dia kata kami Yahudi tetapi kami menentang Zionis. Itulah barulah kena gaya kan. Barulah kena cara. Ni tak, dia Islam tapi dia sokong pula Zionis. Semata-mata kerana apa? Ya, kerana dia kata yang lawan Zionis itu adalah Syiah. Jadi kita pun pening kepala ya. Jadi sebelum tuan-tuan pening kepala, saya pening kepala lagi, saya nak berhenti kat situ dulu, nak tanya takut ada apa-apa soalan. Ya silakan kalau ada apa-apa soalan. Soalan boleh tanya, nak jawab tak tahu lagi. Ya silakan. Konflik yang berlaku antara Israel dan juga Iran dan Israel ni dah sekutu di Amerika lah. Dan kita nampak negara-negara lain ni masih tak yang sebelah barat tak menyebelahi ataupun tak ambil mana-mana posisi lagi lah, sama ada ingin membantu secara langsung ataupun tak langsung. Ya. Tetapi di sebelah Iran ni adakah kemungkinan kesepakatan daripada sekutu Iran seperti Rusia, China dan yang lain-lain seperti Pakistan, Turki ni akan membantu jika gabungan daripada blok barat ni sama-sama untuk menyerang Iran? Ya, okey. Oh, canggih soalan. Tak apa, kita apa ni ringkas ya. Yang pertama sekali sekarang ni ada BRICS. Ya. Brazil, Rusia, India, China, ya. Dan sekutu-sekutunya. Jadi kelompok ini nampaknya ya telah bersedia untuk menentang apa sahaja gerakan yang datang daripada Eropah. Itu satu. Ya, maknanya dah ada keseimbangan sekarang ni. Ya, kita jangan risau sangat sebab dah ada BRICS. Itu satu. Yang kedua, China juga telah mengadakan suatu kerjasama ekonomi dan politik dengan semua negeri-negeri Tantan. Ya, Afghanistan, Pakistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Kelantan, semua ada. Itu yang ICRL sampai ke Kelantan tu sebab ada hubungan tu. Kalau tak percaya pergi cek tengok. Itu dua. Yang ketiga, sekarang ni kita nampak kecenderungan yang berlaku ialah EU. EU ni masalah yang paling besar pada mereka ialah bekalan gas dan minyak yang tak boleh masuk. Yang dulunya masuk melalui Ukraine.
Perang dia dah masuk 3-4 tahun dah, tak boleh nak masuk. Jadi EU nampak ada ruang untuk mengangkat semula, ya, sanction yang dibuat tahun 2015. Tahun 2015 EU telah berjaya mengadakan gencatan senjata dengan pihak Iran dan akhirnya telah hampir berlaku kerjasama yang baik dan hubungan dari segi perniagaan. Sekarang ni untuk pengetahuan kita semua, minyak daripada Iran ini, ya, minyak dari Iran, ya, yang paling banyak sekali ambil ialah China. China ambil 2 juta tong satu hari. Daripada 20 juta yang duk keluar tu, 2 juta tu China punya. Lain pada tu Korea, Jepun belah sini, Korea Selatan, Korea Utara, ya, Taiwan, Hong Kong, itu yang banyak ambil daripada sini. Macam mana cara mereka buat? Kapal daripada Iran keluar daripada Selat Hormuz, dia jual, dia tukar, dia buat apa ni, buat yang lain, dia tukar nama yang lain, dia antara kapal dengan kapal. Dia tak buat di tepi pantai. Di tengah-tengah laut tu, ya, sama ada di Lautan Hindi ataupun Arabian Sea, Laut Arab, di situ tempat mereka bertukar-tukar. Kalau tuan-tuan ada duit 4-5 juta, beritahu kat saya, nanti kita boleh buat buat bisnes tu, ya. Saya sembang boleh lah, tapi saya ada kontak, ya. Ya. Kita ada nampak, dah orang dah beritahu, dia kata, you brother, if you have money, please come to us, we will start a deal. Kita tanya dia beritahu tu lah, ya. Barang daripada Iran tu sama juga dengan apa yang Israel buat tu lah, ya. Misalnya daripada apa yang dia jual, ya, kurma dan sebagainya, kan, dihantar ke negeri yang kedua, daripada negeri yang kedua tu dia repack, ditukar nama, daripada made in Israel kepada made in yang lain. Kita pun rasa macam okey je, kita pun makan, ya. Tapi alhamdulillah negeri kita ni selamat, ya, tak ada masalah. Tapi negeri yang di selatan tu kena jaga-jaga, ya. Saya duduk Johor sekejap je, 9 tahun je, ya. Memang ternampak laluan tu ada, ya. Macam mana dia buat. Jadi saya sebut tadi, memang itu yang berlaku. Jadi EU ini, mereka dah lah tak suka pada Trump sebab isu tarif, ya. Dia duduk buat kerja macam-macam, dia langgar semua peraturan dan undang-undang. Tiba-tiba yang berlaku macam ni, ya, 2015 mereka dah sign untuk nak mengangkat, ya, segala sekatan terhadap Iran. Tiba-tiba 2018 dia datang, si Trump ini, dia datang, dia cancel semua sekali. Sampai terpelanting sehabis, ya, negeri-negeri yang disebut sebagai 4+ itu, ya. Itu yang berlaku. Jadi sekarang ni nampaknya pergeseran itu masih kuat di antara beberapa negeri EU, ya, terutamanya Jerman. Jerman ni kita tahulah negeri yang kuat, tetapi dikalahkan, ya, oleh England dan juga Perancis dengan bantuan daripada Amerika. Jadi Amerika semua buat kerja sekarang ni. Jadi kita nampak, insya-Allah kita pakat doa, semoga kalau EU itu berfikir dengan lebih matang, ya, mereka jugalah yang bersedia sekarang ini untuk beri tekanan kepada Israel, memastikan supaya bekalan makanan, ya, ke Palestin dapat masuk dengan baik, bukan melalui apa ni, GHF yang ada pada masa ini. Ya, itu secara saya ringkas. Ya, doa kita semoga pemimpin Arab pun sama juga. Qatar sebenarnya banyak membantu Palestin, tetapi semua bantuan itu dipaksa oleh Amerika masuk ke, ya, masuk terus melalui Israel. Jadi harga barang semua naik dan seterusnya. Jadi itu suatu yang agak malang, ya. Kerana apa? Qatar dia tidak masuk melalui Mesir sebab dia pun tak percaya kat Mesir. Ya, Mesir pun satu hal juga, ya. Cerita Mesir ni kita cerita PM tepi je lah, ya. Ada soalan lain? Ya, silakan. Tentang Syria, nampaknya dia ke arah mana dia punya sokongan. Tak banyak saya baca dalam penyedia, dia macam ke luar Amerika. Ya. Syria, ya. Okey. Syria ini negara yang baru merdeka. 8 hari bulan Disember tahun 2024 dia merdeka. Okey. Jadi apabila saja dia dapat kemerdekaan yang baru, ya, maka Israel terus menerus menyerang. Tak habis lagi sampai sekarang ni.
dia serang kawasan ni. Sebab kalau ikut maklumat yang kita dapat, ya, Bashar Assad ni sebelum dia keluar daripada Syria tu, dia telah menyediakan, ya, suatu peta yang lengkap berkaitan dengan pengkalan-pengkalan tentera, udara, darat, laut. Sebab Syria ni ada laut, ya. Kemudian tempat simpan senjata, semua detail dia serah kepada Israel. Jadi dengan sebab itu maka Israel boleh serang, ya, seterusnya. Bukan sahaja di kawasan sempadan Bukit Golan, tetapi masuk ke kawasan-kawasan lain. Jadi tujuan dia serang itu macam-macam alasan yang dibuat. Yang pertama dia kata kerana Syria nak bangkit semula. Kerana dia takut nanti Syria akan lawan dia balik. Yang ketiga kerana dia kata Syria ini tidak memberikan hak kepada golongan minoriti. Ya, Druze dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dalam keadaan yang sangat lemah itu, ya, maka pada peringkat awal lagi Syria telah pergi beberapa negara, ya, dia melawat hampir ke seluruh, ya, Asia Barat, dan alhamdulillah semua negara-negara ini bersetuju untuk membantu Syria. Sekarang ni gaji pegawai Syria 30 juta USD satu bulan dibayar oleh Qatar tiap-tiap bulan ni. Tiap-tiap bulan dibayar. Okey. Saudi membawa masuk laluan dia punya gas dan juga minyak, ya, masuk bantu. Alhamdulillah selesai situ. Tapi masalah yang ada kepada negara-negara ini, mereka tidak berani buat secara terbuka kecuali mereka, ya, bersetuju. Maka saya nampak macam inilah secara umumnya Saudi sekarang dah mula banyak berubah daripada dulu, ya, terutamanya selepas daripada 7 Oktober tu. Ya, saya rasa saya dah sebut di sini. Sebelum 7 Oktober, Saudi telah bersedia untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. Sebelum 7 Oktober. Kalau ikut jadualnya, ya, pada bulan Januari tahun 2024, Israel dan Saudi akan berjaya mengadakan hubungan diplomatik. Sebab yang lain 4 buah negara itu semua Yahudi yang tolong. Tetapi Saudi tak berani nak buat. Yang pertama sekali, mengapa dia tak berani? Kerana satu syarat yang sangat ketat yang Israel buat. Apa dia? Israel kata, kami bersedia untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Saudi dengan syarat Saudi menghalau keluar 2.3 juta penduduk di Gaza. Bila dia bersedia nak bawa keluar, dia pun pergi bincang dengan Mesir. Mesir tak nak. Mesir kata kalau masuk geng-geng ni, teroris ekstremis ni, habis dia kata. Ya, satu Mesir akan rosak, akhirnya sisi pun akan jatuh. Sebab golongan bukan setakat tak takut mati. Ya, golongan ni orang kata tak makan saman lah, mudah. Yang orang Gaza ni kan, dia bukan kisah. Tak makan sebulan, 2 bulan, dia tak ada masalah apa. Anak mati sampai 8 orang mati, tak ada apa-apa pun. Kan? Doa lebih kurang, lepas tu jalan macam biasa. Kalau kita agaknya berapa bulan. Ya, tak kena gaya dengan kita pun jalan terus. Ya, berapa ramai yang isteri mati, lepas tu suami pun mati lepas pada 2-3 bulan. Ramai kita dengar macam tu kan. Kerana kesedihan. Tu orang Melayu punya style. Tapi Arabnya Gaza tak ada macam tu. Jadi saya sebut tadi, bila dah macam tu, bincang-bincang, maklumat itu dapat kepada pemimpin-pemimpin Hamas. Pemimpin Hamas kata, sudah, kami nak dihalau. Maka mereka bincang, mesyuarat, ya, Yahya Sinwar lah, macam-macam itu, mereka pun bincang, mereka kata apa? Lebih baik kita mati kerana mempertahankan tanah air kita di Gaza daripada kita dihalau keluar daripada Mesir. Itu yang mereka mula 7 Oktober yang mereka pilih. Okey. Selepas daripada itu, pemimpin Saudi ni nampak agak berlainan. Sebab itulah bila Trump naik Januari, antara negeri awal yang mereka pergi bincang, ya, ialah pergi ke Saudi. Lepas tu pergi ke Qatar, lepas tu pergi UAE. 3 buah negeri ni dia dapat 1 trilion USD untuk bisnes. Ya, baru ni dah sah dah. Ya, Saudi saja nak bagi sampai 300 bilion. Ya, Qatar nak bagi 600 bilion lebih. Semua sekali dapat 1 trilion. Jadi apabila dah macam tu, pada masa yang sama mereka nak beri sokongan kepada Syria. Sebab apa Saudi nak bagi bantu, Qatar nak bagi bantu? Kerana apa? Kerana mereka takut kat Turki yang ada utara sana. Turki sedang masuk. Turki dah isytihar. Dia kata dia akan bantu untuk membangunkan Syria. Dia nak bawa keluar semua 3 juta, 3.5 juta penduduk Syria itu daripada Turki. Susah dia kata. Ya, cakap Turki tak boleh, ini asyik cakap Arab saja. Walaupun muka sama. Jadi tuan-tuan dalam tempoh 2011
11 sampailah semalam. Kalau tuan-tuan pergi ke Turki, pergi ke Grand Bazaar tu, cakap Turki, tapi bila kita tanya anta min wain, ya, ana Suri. Khuais, tamam, ya. Sebab orang itu banyaknya orang Syria. Jadi orang Turki pun dah mula marah. Ramai sangat orang Turki. Orang Syria ni meniaga nombor 1. Dia jual apa pun, dia meniaga apa pun, dia akan maju. Tengoklah kat sini kebab Damascus, shawarma tu kan. Kita pula sampai 30 orang. Saya duduk lalu 30 orang beratur. Dia kata gila ke ni nak beratur, nak makan sikit je kan. Bukan main lagi dumpship punya tu. Itu sebagai contoh. Jadi macam mana kumpulan Saudi dan bagainya ni, ya, dia nak ada bargaining power untuk Trump. Ya, jadi dia panggil Trump datang, dijanji macam-macam, tapi last kali kita pun terkejut. Tiba-tiba dia membenarkan pemimpin Syria datang, bincang. Lalu Trump pun macam biasalah, engkau nak baik kena buat gini. Dia tak jawab. Kalau kita tengok apa jawapan yang Muhammad Syara buat tu, dia tak jawab apa-apa pun, dia senyap je. Tapi ada pula orang kita pergi cungkil. Dia kata, dah. Ya, termakan dah budi dengan Amerika. Dah nak buat kerjasama dengan Israel. Dah macam-macam. Ya, dia punya syarah itu sedap. Bila kita dengar, pelik juga. Kawan ni tak cakap apa-apa. Tiba-tiba keluar kenyataan daripada Amerika. Kata dah sedia untuk mengadakan Abraham Accord pula. Gambar keluar pula hari ni besar-besar kan. Ya, gambar Trump, kemudian gambar Benjamin Netanyahu, kemudian ada gambar Arab yang lain, yang ujung sekali nampak Muhammad Syara pun ada. Itu kalau dapat kat setengah orang kata, dah sudah. Aku kata dah dulu kau tak percaya. Lah, gambar itu dia ambil di Israel. Kan? Cuma dia tulis Arab saja ke atas. Kita pun percaya. Ini pun satu hal. Masa ceramah bukan main, tabayun. Tiba-tiba bila dapat kat dia, aku dah kata dah, habis. Itu. Jadi yang saya nampaknya ialah pihak Muhammad Syara ni, dia tidak ada option. Kok mana pun dia kena pergi jumpa dengan Amerika. Yang bawa jumpa Amerika itu ialah Saudi, Qatar dan juga UAE. Kenapa? Untuk memudahkan 3 buah negara ini pergi memberikan bantuan secara legal. Jadi apabila dah Amerika janji untuk melepaskan sekatan itu, maka kita tengoklah macam mana. Sebab pegawai Amerika pun dah sebut. Pegawai Amerika kata nak lepas sekatan bukan mudah. Dia ambil masa sekurang-kurangnya 6 bulan proses itu. Nak ikut peraturan undang-undang dan sebagainya. Jadi kalau ikut apa yang ada ni, peluang yang diberikan oleh Amerika ni akan dah mula masuk bantuan. Ya, tuan-tuan, kalau kita tengok ya, sebab anak saya dah 3 kali dah pergi. Ya, yang terakhir ni masa bulan baru ni lah, masa buat buat korban ya di Syria. Memang dia kata dah banyak perubahan. Walaupun hidupnya masih susah, tetapi perubahan telah mula banyak. Sebab ramai orang balik. Profesional semua dah balik. Ya, majoriti dah balik. Orang yang meniaga-niaga yang besar di dunia ni, orang Arab Syria ni yang daripada negara Arab, negara orang putih, semua dah mula balik untuk berikan bantuan. Jadi duit yang mereka perlu ni terlalu banyak. Sebab yang rosaknya bukan di Gaza. Gaza kawasan itu kawasan yang sempit. Yang ini satu negara. Ya, dia memerlukan 1 trilion USD untuk nak bagi balik dalam tempoh 20 tahun dia kata baru boleh nak membangunkan semula Syria. Jadi saya rasa, saya yakin Muhammad Syara ni, oleh kerana dia jadi bekas ISIS dulu, dia bekas Al-Qaeda, dia ditrain oleh Amerika, dia faham macam mana kedudukan. Jadi apabila berlakunya perang baru ni, Israel dengan ini, dia berdiam diri. Dia tak kata sokong Iran, dia tak juga kata dia sokong Israel. Kenapa? Keutamaannya adalah nak selesai apa yang ada dalam negara dia lebih utama dalam keadaan dia yang lemah. Tapi kita yakin dan kita percaya, ya, apa yang Nabi SAW doakan itu, Allahumma barik lana fi Syamina, itu akan dapat membangkitkan semula semangat ya orang-orang Palestin ya untuk meneruskan perjuangan membebaskan Masjidil Aqsa daripada ya kongkongan dan juga penjajahan oleh Israel. Yang itu kita kena pakai doa lah sikit sebanyak. Ada lagi? Cukup orang lewat dah 9:30 dah. Perut pun dah lapar. Nasi ada kan? Ada? Jadi siapa yang tak makan nasi lagi, sabar. Lepas isyak nanti kita makan nasi, ya. Kita tangguhkan pertemuan kita ya dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan surah Wal Asri. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Zaman Yusof